PKP satu momen yang kita tak pernah terfikir akan terjadi kan. Sebab kau pernah hidup dalam keadaan yang tak siapa nak halang kau nak pergi mana-mana. Tiba-tiba kau kena duduk kat rumah. Sebab aku boleh realise yang dia melahirkan dua situasi. Kalau kau sebelum PKP kau kaya teruk, hari ni berapa ramai yang sebelum PKP kaya teruk tu, lepas PKP gone. Betul. Dan orang yang sebelum PKP dia tak ada apa-apa, lepas PKP dia kaya teruk. Betul. Sebenarnya kekayaan dia tak hilang, cuma dia berpindah. So aliran duit tu dia dalam tu je. Cuma sama ada dia berhenti dekat kau atau kat aku. Maksudnya dia pusing-pusing dalam tu je. Cuma rezeki siapa yang dapat adik pada waktu tu? Tak nafi kan, memang ada. Dan orang yang tak tahu apa-apa sebelum PKP, betul, tiba-tiba famous dalam PKP. Lepas PKP, kau. Maksudnya how powerful internet kan. Dia flip kehidupan orang tu daripada kau tak ada apa-apa sampai kau jadi somebody kan. Lepas PKP, yelah benda yang kau rasa kau dah okey kan. Tiba-tiba kau terpaksa tutup. Aku tutup habis semua bisnes. Daripada kau ada duit kan, dah biasa ada duit, tiba-tiba kau tak ada duit.